Kalau like ni more than 50. Hey, what's good? Kimi here. Apa vibe for tonight? So, malam ni aku dengan bini aku, kami nak pergi mana? Basahkan tekak. Basahkan tekak. Kat mana? Yang tu nanti kami bawa ampau sekali. Let's jom. Cik bini. So guys, ampau sekarang mesti tak sabar dia. Kami bawa pot special ni. Let's go. Bibi akan marah sebab nampak tengok bising. Oi! Sekarang kami dalam lift. Nak ke motor. By the way, nantikan bini aku punya vlog juga nanti. Tapi vlog I will be different. Ini first vlog dari aku. Kalau suka cakap suka, tak suka kena suka juga. Sat, I pakai tu untuk you boleh? Pelan-pelan otak I besar. So let's go. Kami sekarang berada di atas motor. Sedang menuju ke Sabar. Sayang, Ya. you rasa sempat ke kita nak pergi kedai tu? You kena drive macam anak Anto yang sebenar. Kita akan sempat. You jangan risau. Kalau tak sempat, kami minta maaf. No. Kita kena buat back. Kita ada challenge malam ni. Kita punya fear factor. Right. So kalau you rasa buka ke tutup? I rasa masih sempat. Okay. You rasa? I rasa tutup. And kalau I betul tutup, you kena denda. You kena urut pada I 20 minit. Faham? Boleh? Boleh tak? Laki-laki tidak bercerita. Nak you kena buat juga. So sekarang jam menunjukkan 9.22. Harap sempat lah. Tak sempat. Malam ni alang-alang tu kami bawa ampau ronda. Kita mungkin masuk mana ya? Latang. Betul? So you all boleh tengok vibe malam-malam dekat Penang. Because I will always love Penang. Pulau Penang kecil di hatiku. Katutnya. Dia tutup malam. Yeah. We almost got there. Got there ayang. You're almost there. Oh, we almost there. Mungkin tempat ni bagi ampau taklah special, tapi ini adalah hidden gems kami. Hidden gems kami. Mungkin ada tempat yang best lagi. Mungkin ampau boleh suggest kat kami lepas ni. Kita pakai jauh sikit ayang. Ha? Kita pakai jauh sikit tau. Kita jalan. Sayang sama pakai depan-depan. Pakai depan-depan. Ha? Kita nak bawa depo ni like berjalan. So kami selalunya parking kat depan. Depan kedai tu. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Yo. Kita pergi sini. Oh, I think belakang tu. So sekarang kami dah sampai. Kami saja nak parking jauh sikit. Nak bawa ampau macam jalan dengan kami sekali. Selalu kami parking depan kedai tu. Parking ada kata tak? Tak mau tahu. Yang penting kami depan kedai. No, tak mau. Jom sekarang. Sayang, you pegang kamera sebab later I nak order sekali. Boleh? You nak ke? Nak share? Nak share, tak nak banyak because I dah minum banyak manis. No, just share. Ha? Sekarang kami dah sampai. Tak tahu ada lagi ke tak? Ada lagi bang? Ada lagi? Ada lagi. Alhamdulillah. Nak apa? Nak kau kena shake. Satu je. Satu Share. shake. Boleh share. Boleh tak nak bawa kurang manis sikit? Nak rakam, boleh tak? Mereka tak tahu lagi kat mana. Mereka tengok orang kata dapur tu orang kata. Tempat mereka tak tahu lagi.
Sebab Tak, yang slip tu. Terima kasih. sama. Oh ya? 6,5. Worth every penny. Anda telah menerima 6. Okey, terima kasih. Bye. Kau tak tahu kat mana kan? Nak review lagi. Boleh dah lah. Kesian diorang dah tanya dulu. Oh, okay. Welcome to Joe's Coconut. So kami selalu sinilah, Joe's Coconut. Tempat kami apa selalu? Tempat kami berteduh waktu hujan. Bukan. Tempat kita orang kata keringkan tekak. Video keringkan tekak yang basahkan tekak yang Basahkan kering. tekak, bukan kering. Kesel lagi kan. Itu harga. Dia nak tunjuk harga. Harga dia nampak. Oh, yang ni bukan. Yang ni santan. Santan. Ini. Okay. Kacau sikit. Adakah rasa dah seperti 5 tahun yang lepas kita date waktu belum berkahwin? Tapi kita selalu main. Selalu kami parking sini je. Selalu kami parking area sini je main. Tak nak hantu punya. Okay. Boleh reveal. Ah, Boleh review. Salam alip. Ya. Slay. I give it 9 out of 10. Hilas suruh makan because I cakap dia kurang manis please. Tapi dia buat tak dengar. Joe's Coconut. Oh ya. Mana? Okay. 5 star from Grabfood. So if you ever have the chance untuk datang Penang, kena try this one because Joe's it was Coconut so moment. good. Bila I cakap ini nak cakap. Okay, sorry. By the way, ni vlog. Okay. If you ever have the chance to datang Penang, hampa datang sini because it was so good and worth every single penny. Tak asal. Tapi takkan vlog nak habis dah. Belum. Siapa cakap dah habis? Esok kita kerja tau. Itu yang Itu yang benda yang tak suka. Kerja. Cakap pula dah. nanti kami betul niat sebenar kami. Fikir pasal kerja ni dah buat penat dah sekarang. Baru fikir. Belum kerja lagi esok. Untuk hampa, kami bukan nak bawa main sini saja. Kita pergi ronda-ronda dalam town. Nampak? Tak kosong. Sekarang kita orang kata kita dekat perantaraan Tanjung Tokong dengan Gemi. Betul ya? Tanjung Tokong atas kan? Betul. Tapi Tanjung Tokong atas lagi lah. Siapa mana? Katik sambil bunga. Tersadai. Sedap. Hujan guys. Hujan pun dah berhenti. Saya rasa kita boleh dah kot. Slow-slow tunjuk kat hampa tempat zaman bercinta kami. Orang kata beautiful after the rain. After rain only. The rain. Whatever. Lepas hujan adanya sinar. By the way, Dah ini dia lah waktu kedai Tom Yum yang slam. Itu. Itu ni. Mungkin hampa dengar, hampa tak dengar bunyi angin kau tak tahu. Lagipun ni video vlog first dari aku. Harap hampa enjoy. Tak enjoy pun hampa kena enjoy kau. Ni malam hampa tengok macam ni. Kalau kata siang hampa renung-renungkan. What's good? Now we are here. Puasa anak-anak hantu pun tak main sini. Kami bawa main sini pun saja nak bawa hampa. Untuk anak perantau, anak hantu sejati yang duduk dekat KL ke, dekat mana-mana pun, kalau hampa tengok video ni, hampa akan rindu sini. So sekali lagi kita kena bergerak awal lah. Cuaca Nak hujan. sekali lagi tak mengizinkan. Tapi piti-piti salah. Macam mana malam ni? Sedikit sendu lah sebab hampa biar betul weh. Mana malam Jumaat dan aku boleh kira pakai jari je siapa yang aku nampak malam ni. No, hampa tak kata fun ke weh. Anak hantu ni. Okay, petition untuk The Legend itself. Shuffle by Penang Boy.
untuk recreate balik dia punya dance move yang sebelum ni. Nanti kita akan touchkan kan video tu kan. Dan you akan recreate balik kan. Kalau like ni more than 50. Mana kereta? Oh. City. Mungkin Mall Parimek. It was good. We are back. So apa vibe for tonight? Mungkin habis dekat sini. Lepas ni mungkin banyak konten lagi yang akan datang. Sayang. For sure. Ini bukan kali terakhir hampa tengok muka kami. And especially this face. Okay? Keep me out. See ya.